Di sebuah sekolah, tersebutlah kisah 5 sekawan yang dikenali sebagai budak cilik yang berkawan baik dan sentiasa bersama dan menolong antara satu sama lain. Mereka adalah Aiman, Sofia, Navin, Adam dan Meling. Pada waktu rehat, mereka duduk bersama di kantin sambil menikmati makanan. Mereka berbual dan merancang aktiviti seterusnya dengan penuh bersemangat. Namun begitu, ketika mereka sedang makan, Adam menunjukkan satu tabiat yang kurang baik. Selepas makan, dia telah membuang plastik merata-rata tanpa memikirkan akibatnya kepada alam sekitar. Sofia dengan lembut menegur perbuatan Adam melalui pantun. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melur harum baunya. Jagalah alam bersama-sama agar bersih sekolah kita. Pada waktu petang, ketika mereka sedang berjalan di kawasan sekolah, tiba-tiba mereka terdengar bunyi sayup seekor anak kucing. Setelah mencari, mereka terkejut melihat anak kucing itu terperangkap dalam plastik yang dibuang oleh Adam dan hampir lemas. Akibat kejadian itu, Sofia berasa sangat marah kepada Adam. Sofia memarahi Adam kerana Adam telah menyebabkan kucing itu hampir lemas dengan plastik sampahnya sendiri. Setelah dimarahi oleh Sofia, Adam berasa sangat bersalah. Dia mula sedar bahawa perbuatannya boleh membahayakan makhluk lain. Dia pun berazam dan berjanji kepada rakan-rakannya untuk tidak membuang sampah merata-rata lagi. Selepas kejadian itu, mereka pun terus berjalan sambil Aiman menenangkan Adam dan berkata bahawa setiap kesilapan boleh diperbaiki. Mereka akhirnya berjanji untuk menjaga kebersihan alam sekitar bersama-sama. Namun, sewaktu mereka berjalan-jalan,
Langkah mereka terhenti seketika disebabkan mereka terdengar bunyi yang sangat pelik. Bunyi itu berada sangat dekat dengan mereka. Secara tiba-tiba, mereka melihat tong sampah mula bergerak. Longgokan sampah di hujung padang juga mula bergerak dan berubah menjadi raksasa sampah yang besar dan menakutkan. Raksasa itu dilihat mengeluarkan asap hijau yang busuk dan berbahaya. Keadaan menjadi semakin cemas. Mereka berasa sangat cemas dan telah melarikan diri untuk bersembunyi dalam sebuah bilik di dalam bangunan sekolah. Setelah itu, mereka duduk dan berbincang bagaimanakah untuk mengalahkan raksasa sampah tersebut. Dengan keberanian yang ada pada Aiman, Aiman pun mengajak rakan-rakannya untuk ke makmal ayahnya untuk mencari penyelesaian menggunakan ilmu sains. Setelah mereka tiba di makmal, Profesor Dr. Azman, iaitu ayah Aiman, telah memberi dorongan kepada mereka agar bekerjasama dan menggunakan kreativiti untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa menunggu lama, Mei-Ling segera melukis pelan mesin yang dinamakan Vacuum at Lestari, iaitu sebuah mesin yang boleh menyedut dan mengasingkan sampah dan sekaligus akan mengalahkan raksasa sampah yang ada di sekolah. Mereka semua bekerjasama dengan penuh semangat. Setiap orang memainkan peranan penting untuk menyiapkan mesin tersebut. Dan akhirnya, mereka berjaya menyiapkan mesin Vacuum at Lestari yang dipenuhi dengan pelbagai fungsi untuk mengalahkan raksasa sampah yang berada di sekolah. Setelah itu, mereka terus bergegas dan kembali ke sekolah dengan membawa mesin tersebut. Mereka telah berazam untuk mengalahkan raksasa tersebut. Bersatu hati, bersatu tenaga, masalah besar dapat diatasi. Alam bersih, tanggungjawab bersama. Itulah janji wiracilik sejati. Akhirnya, mesin itu berjaya digunakan. Raksasa sampah pun disedut dan diasingkan dengan sempurna di dalam mesin at Lestari. Dan akhirnya, sekolah pun kembali bersih. Sebagai penutup, Wira Cilik berjanji untuk terus menjaga alam sekitar. Kini, sekolah mereka kembali ceria dan penuh harapan.